Makan nasi kandar tepi laut sempoi bang. Best kan makan nasi kandar. Tengok ada bot-bot laut, bunyi ombak tu kuat. Aku dengan Syafiq jumpa satu kedai nasi kandar tepi laut weh. Nasi kandar Pening tepi laut. Jom kita makan nasi kandar, enjoy laut. Jom kita. Mas kau dah sampai kat sini, kau nak lebih nampak laut tau. Tu laut dia nampak. Tu laut. So aku Syafiq nak order nasi kandar dulu. Dekat sini nak tengok apa yang best. Dia pakai style-style basikal lama macam ni. Tengok. Bang, nasi kandar satu bang. Makan. Mantap, tengok. Dia punya style dia dengan basikal-basikal dia. Cukup. Kuah campur bang Kuah campur. Tengok kuah dia. Tengok. Tengok. Nampak. 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 Jahat kuah dia. Nak ayam goreng. Ayam goreng lah. Bagi ayam goreng. Bagi apa? Boleh lah, boleh. Kasih ketuk ke? Okay, bos. Ni bayar lu ke bro? Ni berapa? Berapa? RM7.50. Nak Makan nasi kandar tepi laut sempoi bang. best kan makan nasi kandar. Tengok ada bot-bot laut, bunyi ombak tu kuat habis kan. Betul. Santai. Memang healing habis. Jadi banyak meja kat sini. Dari banyak kedai sini ada kedai tom yum, nasi kandar apa semua. Kau try dulu nasi kandar dia. Try dulu kuah ayam dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kari campur dia sedap. Kau try kita kongsi-kongsi je. Kursi Okey. Nampak bunyi ombak. Memang feel habis lah. Apa kita kongsi nasi ni? Sebab tu aku dah bungkus. Dah bungkus. Dah bungkus dua. Ini orang kata apa, datang nak bungkus. Tapi bila tengok bunyi view macam ni, bunyi ombak, kena makan, tak nak kena try jugalah. Kan? Sedap kan kuah campur dia? Kuah dia manis. Sedap, okey. Aku suka. Dia jenis tak pekat, tak pedas kan? Okey. Aku suka lah sebab tak ada Penang tu, Penang ni memang famous nasi kandar Bik. Tapi yang best dia tepi laut ni Tepi kan. laut, Okey kan. Jom makan. So, kalau korang datang Penang nak makan nasi kandar, dapat view yang healing macam ni, kita datang kat mana Bik? Kat nasi kandar tepi laut Penang. Dekat Butterworth Penang. Okey. Betul. Apa pun, jom kita makan.